video corporate. Selalunya ada video corporate yang tidak menggunakan konsep suara latar. Wow. Bila video corporate tu tak ada suara latar, tak ada lagi penterjemahan ataupun ringkasan berkaitan dengan jabatan itu melalui suara latar atau melalui voice over. Bolehkah video corporate tak ada suara latar? Okey, saya sendiri pernah menghasilkan satu video corporate 4 minit tanpa suara latar. Kita perlu ingat, bila 4 minit tanpa suara latar hanya ada music saja. Tapi ingat, information itu berlaku juga bila kita banyak masukkan graphics, information berbentuk graphics, tag-tag yang membantu orang sambil membaca dan melihat visual dalam video corporate tersebut. Tak salah sebenarnya. Ada video corporate tidak ada voice over. Tidak semestinya menggunakan voice over. Okey, kalau boleh try at least video corporate yang begini sukar sedikit dipahami. Kena ingat, kita hasilkan video corporate 4 minit tetapi penonton tidak memahami jalan cerita atau video corporate yang kita hasilkan. Jadi sukar dekat situ. Jadi video corporate tanpa voice over, kita kena perlu banyak, iaitu graphics, text. Lagi sekali saya sebut grafik dan teks. Jadi setiap visual itu memberikan image. Visual itu memberikan apa yang kita membawa jalan cerita. Contoh, bila kita menunjukkan bahawa facilities yang ada di jabatan kita seperti Dewan Mesyuarat. Okey, contohnya Dewan Mesyuarat, kaunter, ruang lega, bilik kuliah. So kita kena tunjukkan dalam bentuk image visual tanpa suara latar tadi. Dan bila setiap satu image itu kita perlu letak caption ataupun tag untuk membantu orang memahami adakah visual yang kita tunjuk itu adalah kaunter ataupun ruang menunggu. Adakah dia boleh dijadikan bilik mesyuarat? Jadi kat situ sebenarnya kita perlu sedar, kita perlu fikir cara yang betul.